buat keputusan untuk terus keluar. Cuci mata dekat Pokhara ni pekan kecil je lah, tapi dia pekan kedua terbesar selepas Kathmandu. Okay? Sebab Nepal ni, dia selain negara pertanian, dia punya ekonomi negara adalah tourism. Banyak ada gunung lah. So bila sebut gunung, maksud dia ada jual banyak kelengkapan hiking, kelengkapan gunung. Kat Kathmandu saya terlepas pasal semalam flight lambat. Kita tengok kat sini apa yang ada. So kalau anda nak tahu, anda kena tonton sampai habis. Tapi bak kata sahabat saya dekat Pokhara juga, siapa yang mau subscribe Izzat, and thank you. Okay, selamat visa, selamat immigration, ambil luggage, very super smooth. Kat sini ada wifi, saya dah bawa turun. Penat juga sebenarnya. Turun 4 jam, hampir 5 jam flight tak ada delay, alhamdulillah. Cuma bumpy all the way sebab kita melalui laut dan gunung. Okay, jom kita tunggu siapa nak bentuk kita sekarang. Entrance nak keluar tu. So Ohana ada sambut kita, dan welcome Ohana. First time in Nepal. Very good hospitality. Hotel Tamil Park. Lawa tu pada, serius. Memang nice. Okay. Breakfast pun okey tadi. Hai, Assalamualaikum semua. Ketika video ni diedit, saya still ada dekat Annapurna punya journey. Tapi ini saya just nak share perjalanan dari Pokhara, dari Kathmandu ke Pokhara memakan masa selama 8 jam, 200 km. Nan indah, bas sangat selesa, bas VIP. Dan ini hotel yang saya tinggal, selesa gila. Dan apa lagi? Sebelum kita naik gunung, jom kita terjah barang hiking murah yang digembar-gemburkan selama ini. Murah ke? Jom kita usah satu kedai yang betul dekat dengan hotel yang saya tinggal. Siapa-siapa yang belum tahu, Pokhara ni umpama Nepal punya Switzerland. Serius, lawa gila dan pristine. Saya mencari seluruh dunia down jacket color merah. Susah gila nak jumpa. Jom kita cari kat sini, ada tak? Dia kata 3,000. 3,000 tu lebih kurang di Malaysia dalam RM90 lah, not face lah. Dia, can I have a look lah this one? Punya quality dia, kita cek dalam. Nanti jadi kita buat video tengok dalam. Tengok harga macam ni, not bad lah. Stylo. Yang ni bag dia quality, nampak padu gila dia. Harga dia dalam bawah RM100 dia dapat ni. Sebenarnya ada banyak kedai, tapi saya pergi satu kedai je lah. Tak larat nak shoot banyak kan. Memang puas hati gila. Outdoor ni. This one how much 2,000. Wah, 2,000. Serius betul ke 2,000 bang? Murah gila 2,000 ni, macam RM60. Serius, RM60, nice. Saya cuma tertegun dan suka tengok baju dengan seluar lah, cap. Tapi kasut dia kurang sikit. Tapi ni murah. Yang ni saya ingat RM80 je boleh dapat kasut ni. Serius murah. Excuse me, how much is one? 2,300. Wow, macam dalam RM60, RM70 je. Masya Allah, murah kan? 2,000, RM60. Lebih kurang lah. Okay, terkejut. Yang macam ni 1,500, lebih kurang RM40 je. Masya Allah, murah kan? Yang pool ni murah. Pool ni bermula dari RM40 hingga RM80. Tapi material dia macam berat sikit lah. Tapi okey apa, nampak lasak, durable. Dia bukan aluminium lah. Okay. Lepas tu depan ni sikit ada tasik. Memang lawa lah. Orang datang sini kan, saya tak sebab berjalan sebenarnya. Dapat shoot sikit-sikit je, baru nak buka turun dah hujan dah tu. A few minutes later. Kedai tadi sebenarnya saya beli barang lain. Sebab down jacket merah yang saya nak tak jumpa, saya pergi kedai sebelah. Lain pula kualiti dia. Brother, dia buka harga RM2,000, RM60 sikit, RM2,500, tapi buruk sikit. Saya try tengok baru.
Saya nak cari color merah, red color. Hello brother. Wow, 2,500, 2,000. Not yet discount. Let me. Nice. Right. 500. What difference? Can I see? This is like this. Some better, but you don't have Colombia. Bought this, believe me, this is together 119. Thank you, boss. Thank you, boss. This is from 115, 13. Kathmandu. I want to buy because Kathmandu. And also, this is very rare. I'm from Malaysia, by the way. Okay, thank you, boss. Okay, semua orang, everyone come here. If you are in Pokhara, come here. Visit. Okay, lots of variety, outdoor and trekking. Dia dah borong, dah shopping. Jaket ni bukan tak beli sini, tapi tak ada color merah, red color. So saya beli fleece jacket Kathmandu sebab dia nama Kathmandu. Boss bagi discount. And the cap lower Alpine. And maybe kalau sempat saya nak beli baju tu. Okay, so kalau siapa-siapa whoever come to Pokhara, just drop by, just depan tasik ni, dekat Sempang ni. Nanti saya share dia punya location, so anda boleh datang sini. Okay, terima kasih. So memang murah. Dia memang macam tiruan sikit lah, tapi pada saya kualiti dia okey, harga pun okey. Saya tak nak minta diskaun banyak-banyak sangat, pasal kat sini saya pernah baca review dia macam susah sikit. So kita nak support dia. Okay, terima kasih. So selamat. Besok saya akan naik trekking ke Annapurna. Okay, jangan lupa follow, stay tune dekat Instagram saya. Facebook dah kena block, Instagram ada, TikTok and Thread. Yang paling penting apa dia? Subscribe. Sebab kepada stay healthy, keep fit and keep running and keep hiking. Thank you.